Tahukah anda apabila anda nak submit cukai pendapatan, anda wajib mengenal pasti apakah jenis-jenis perbelanjaan yang tak dibenarkan untuk penolakan cukai. Senang je. Syarat perbelanjaan yang tak dikenakan cukai tertakluk di bawah Seksyen 39, Subsection 1, perenggan A sampai perenggan C, dan merangkumkan perbelanjaan yang tak dibenarkan adalah perbelanjaan melibatkan personal anda, tidak kena-mengena dengan bisnes, perbelanjaan seperti peruntukan di mana anda tidak mengeluarkan pun perbelanjaan tersebut tapi anda buat satu peruntukan, contoh provision product peruntukan sahaja, kos tak keluarkan betul-betul, perbelanjaan tersebut pun tak boleh tolak cukai. Seterusnya, perbelanjaan yang bersifatkan capital, anda membeli aset ataupun anda menambah baik aset yang anda ada, perbelanjaan tersebut pun tidak boleh tolak cukai. Seterusnya, perbelanjaan yang anda incur sebelum menjalankan perniagaan seperti pendaftaran SSM ataupun perbelanjaan lain yang memerlukan anda mengeluarkan modal awal, perbelanjaan tersebut tidak boleh ditolakkan dengan cukai. Dan banyak lagi kategori-kategori lah yang tidak boleh ditolakkan dengan cukai. Anda boleh rujuk Seksyen 39, Subsection 1, Subsection A, B, C sampai Q. Boleh tengok betul-betul di bawah Income Tax Act 1967. Kalau anda suka channel saya Bos Cukai, boleh follow saya. Ingat tagline saya, cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.